kembara dua Tan, Adnan dan Rose. Kami menuju ke negara Gohit Ghostan. Thank you. Comelnya dia cantik. Perjalanan ini mengambil masa 8 jam, jadi bertabahlah. Almaty, here we come. Welcome to Almaty, Kazakhstan. Beginilah suasana di International Airport Almaty. Dan di sini kami terus menukarkan duit USD ke tenge. Inilah kerja saya, jadi driver. Kesiannya. Tapi tak dengar. Perlahan-lahan kami mula berkenal-kenalan di antara satu sama lain kerana selama 8 hari kami akan berjalan bersama-sama, bermusafir di negara orang. Orang kata jauh berjalan luas pandangan dan juga ramai kenalan. InsyaAllah. Almaty adalah merupakan bekas ibu negara Kazakhstan dan ia menawarkan keindahan alam semula jadi dengan gunung ganangnya yang memukau. Seterusnya kami dibawa untuk makan malam di restoran Novat. Saya terkesima sebaik sahaja masuk ke restoran ini. Sungguh besar, sungguh indah tata rias restoran ini. Makanan juga cepat dihantar dan ada banyak pilihan makanan. Restoran ini nampak gayanya menerapkan nilai-nilai estetika Kazakhstan di dalamnya, termasuklah menyambut tetamu dan juga hiasan-hiasan dalamannya. Dan ini antara sahabat baru saya. Kita nampak Shikin. Hai Shikin. Hai Azra. Pretty. So pretty. What's your name? What's your name? Asyam. Your name? Aku ngerti dah. Sudah jasa. Keping yang kedua. Tak habis dah pengen tiga ni. Restoran Novat telah menghidangkan setiap seorang satu gelas kecil calap, iaitu minuman susu kuda, dan ini adalah merupakan minuman tradisi masyarakat Kazakhstan. Pertama kali saya mencubanya, rupanya masin susu tu, tapi tak tahulah kalau mereka dah letak garam kat dalamnya. Hotel Taha adalah merupakan penginapan pertama kami di Almaty dan seterusnya kami bergerak menuju ke Tugu Peringatan Negara Almaty di Kazakhstan. Terdapat sebuah taman peringatan negara di Almaty, Kazakhstan, iaitu Memorial of Glory atau Memorial Kemuliaan. Sebaik saja kita melangkah masuk ke tugu peringatan ini, mata pastinya tertumpu kepada obor yang berterusan menyala. Obor ini dipanggilkan sebagai obor abadi yang telah dinyalakan sebagai sebahagian daripada kompleks peringatan ini.
Tugu ini dibina untuk memperingati sempena 28 orang askar yang terbunuh semasa bertempur dengan tentera Nazi dari Jerman. Mereka telah diingati kerana telah berjuang bermati-matian bagi menangguhkan kemarahan tentera Jerman ke ibu kota Soviet, Moskow semasa itu. Bangunan cantik yang kita lihat sekarang ialah Ascension Cathedral. Ia adalah merupakan gereja kayu kedua tertinggi di dunia. Hebat betul seni bina yang ada daripada zaman Rusia lagi. Masyarakat di sini sangat sayangkan binatang. Kita boleh tengok mereka membiarkan tupai dan burung-burung bebas berkeliaran di taman ini. Mereka juga meluangkan masa untuk melayan serta memberi makan binatang berkatnya. Begitulah kemesraan di antara haiwan, manusia dan alam di bumi Almaty ini. Selain daripada terdapatnya gereja yang cantik di kawasan Memorial Gloria ini, kawasan ini juga ada terdapat Music Instrument Museum dan Museum Pertahanan. Setelah selesai berlega-lega di Memorial Gloria Park, kami semua berjalan kaki menyelusuri jalan yang indah ini dengan pokok-pokok yang dah ranting-ranting tapi tetap cantik tu. Kami menuju ke restoran untuk makan pagi. Ini dia kedai dia. Yang penting kedainya halal tau. Nama kedainya ialah Khaganat. Agaknya betul lah kot saya sebut. So bila tour guide juga yakin kedai ini halal dengan adanya logo halal, dan kita pun nampak ramai orang makan kat sini. So kita yakinlah tempat ini halal kan. Lagipun Kazakhstan sebuah negara Islam, jadi makanan halal tu taklah sesukar mana. Kita tengok ada banyak range of food here, dan kami juga terus bungkus untuk makan tengah hari kerana kami tak akan berhenti di perjalanan untuk makan tengah hari nanti. Kami akan berjalan selepas ini, kami akan terus memasuki Kyrgyzstan, akan ke border Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Kemudiannya kami akan seterusnya menerok ke bumi Kyrgyzstan. Kita layan dulu tengok makanan dia tu. Kawan-kawan kami, kawan-kawan kita, alhamdulillah baik-baik semuanya. Dan kita nampak itu Saiful, okay, tour guide. Dan ini Fatin, kat belakang Fatin tu Emma, macam tu. Dan kita jalan lagi, kita tengok kawan-kawan baru kita. Ini Saidah, my husband Adnan dan Encik Khalil. Okay, itulah dia, kawan baru, tempat baru. Alhamdulillah. Dan bersebelahan dengan restoran tempat kami makan tu terdapatnya sebuah bangunan yang cantik ni. Bangunan kayu yang ukiran seni binanya sungguh halus, dan kami dimaklumkan bahawa bangunan ini adalah merupakan bangunan pelancongan di Almaty. Tengok,
seakan-akan ada seni bina ni dekat negara kita kan, kira macam tu. Tak jauh lah beza dekat saya pergi dekat Kashmir ke dekat Spain. Dan seterusnya kami dibawa ke Green Bazaar atau juga dikenali sebagai Zeloni Bazaar. Kami sampai ke sini agak awal pagi, jadi tak banyak lagi kedai yang dibuka, 1-2 je yang buka. Tapi difahamkan dekat sini ada juga bahagian barang basah, pakaian, selain daripada cenderamata untuk pelancong macam ni. Banyak pilihan lah untuk kita bawa beli barang untuk jadikan kenang-kenangan, tapi harga dia agak tinggi lah, mahal-mahal lah juga barang-barang cenderamata dia. Jadi pandai-pandai lah beli apa yang patut seadanya sebagai tanda ingatan. Tapi cantik-cantik tau dia punya cenderamata ni. Sempatlah saya beli fish magnet, dia tak mahal, dalam RM8 kita dah boleh dapat fish magnet. Kemudian kita banyak tengok je lah daripada belanja. Sebabnya baru sampai, masih rasa macam takut jumpa kat depan tu lagi lawa kan. Jadi tak nak all out berbelanja, kita tengok aja lebih dulu. Okey, setelah selesai meronda-ronda di Green Bazaar Jambu Mata, kami kemudiannya bergerak menuju ke sempadan Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan bermulalah perjalanan yang berlatarkan gunung-gunung yang indah bagaikan lukisan. Subhanallah, cantik. Alhamdulillah ya Allah. Kasih ya Allah atas nikmat penglihatan yang dikurniakan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ada ni payah ni. Untuk cross border ni agak sikit mencabar kekuatan kita menguruskan bagasi yang kita bawa, sebab kita kena menolak lebih kurang dalam jarak 500 meter di sebelah Kazakhstan dan lagi 500 meter juga lebih kurangnya di sebelah Kyrgyzstan tu pula. Maknanya kalau boleh cuba jangan bawa banyak sangat barang yang berat lah, bawa yang penting-penting sahaja. Apapun saya nampak ada banyak khidmat porter disediakan, cuma nak kena tahulah bagaimana untuk kita mendapatkan perkhidmatan porter tersebut. Sebab ada kawan saya, dia kata dia guna perkhidmatan tu dalam lebih kurang nilai ringgit Malaysia RM20 macam tu. Kita cukup di sini dulu dan nanti saya buat video sambungan hari kedua, ketiga dan seterusnya. Kami 8 hari di trip Kazakhstan, Kyrgyzstan ini. Jumpa lagi.